Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini pedas juga Kawan makan kawan, bermaksud kawan sudah memilih menjadi lawan. Di saat nak membangunkan negeri Perlis, ada beberapa makhluk ayu ni yang gila kuasa. Tiba-tiba boleh katakan ini tebuk atap 2.0 lah. Tapi bersatu ni kira macam tak sedar diri lah. PAS menang lebih banyak kursi DUN berbanding bersatu. Bersatu menang berapa je? Eloknya PAS bertanding solo lah. Sebab sokongan PAS terhadap rakyat bertambah. Kalau dulu yelah kita sokong Perikatan Nasional kerana Abah. Tapi sekarang ni, bila kita dah nampak perangai pemimpin bersatu ni, memang minta maaf aku cakap, memang tak boleh pakai lah. Memang tak boleh pakai. Elok PAS bertanding solo lah. Sebab selama ni PAS dah bagi peluang sebesar-besarnya peluang dan ruang. Tapi apa yang Bersatu buat? Tikam belakang mat. Tapi aku tak tahulah, punyalah baik Cikgu Shukri Meramli dekati rakyat Perlis. Tiba-tiba tikam belakang. Tak tahulah. Aku pun tertanya-tanya juga, Bersatu ni nak apa sebenarnya? Bersatu ni, minta maaf lah, terus lah aku cakap. Kalau kau nak mengatakan, aku lantak kau lah. Bersatu ni parti yang paling lemah sekali lah. Sebab setiap hari lah, duk ini. Bukan setakat tu je. Tiap kali PRK, tiap kali itulah Bersatu kalah. Letak PAS menang, letak Bersatu kalah. Itu yang problem. Masalah dalaman. Faham tak? Masalah dalaman. Selagi masalah dalaman Bersatu tak selesai, jangan hairan kalau PAS tendang Bersatu. PAS tendang Bersatu, kita jemput UMNO. Tapi nak jemput UMNO boleh, kena kick ketua dulu, iaitu Presiden UMNO Zahid Hamidi, serta beberapa pimpinan yang boleh dikategorikan AMDAP ni lah. Okey? Harap PAS bertanding solo lah pada PRU 16, sebab makin hari makin menyampah pula dengan Bersatu. Itu saja. Assalamualaikum.